Johor Darul Ta'zim atau JDT sekali lagi menjadi perhatian penyokong bola sepak Asia selepas timbul khabar angin bahawa Buriram United berdepan kemungkinan dikenakan tindakan disiplin oleh Konfederasi Bola Sepak Asia atau AFC. Berita ini segera mencetuskan pelbagai spekulasi kerana jika benar tindakan tegas diambil terhadap kelab dari Thailand itu, JDT dikatakan berpeluang mara secara automatik ke peringkat 8 terbaik pertandingan. Walau bagaimanapun, sehingga kini masih belum ada sebarang pengumuman rasmi daripada AFC mengenai keputusan tersebut. Apa yang tersebar ketika ini lebih banyak datang daripada laporan media, perbincangan penyokong dan pemerhati bola sepak yang sedang mengikuti perkembangan kes berkenaan. Oleh itu, semua pihak perlu berhati-hati dan menunggu kenyataan rasmi sebelum membuat sebarang kesimpulan. Sekiranya benar Buriram United didapati melanggar peraturan pertandingan atau mana-mana kod disiplin AFC, pelbagai bentuk hukuman boleh dikenakan bergantung kepada tahap kesalahan. Antaranya termasuk denda kewangan, pengurangan mata, kekalahan percuma atau dalam keadaan yang lebih serius, penyingkiran daripada kejohanan. Jika senario paling berat berlaku dan Buriram United disingkirkan daripada saingan, ia sudah tentu akan memberi kesan besar kepada laluan pasukan lain termasuk JDT. Ramai penyokong percaya keadaan itu mampu membuka ruang kepada wakil Malaysia tersebut untuk melangkah ke peringkat suku akhir tanpa perlu melalui cabaran yang lebih sukar. Namun bola sepak sentiasa berlandaskan undang-undang dan prosedur. AFC mempunyai sistem siasatan yang ketat sebelum sesuatu keputusan dibuat. Setiap kelab yang disiasat juga mempunyai hak untuk memberikan penjelasan dan mempertahankan diri sebelum sebarang hukuman diputuskan. Inilah sebabnya mengapa penyokong JDT dinasihatkan supaya tidak terlalu cepat meraihkan khabar angin yang masih belum disahkan. Walaupun berita seperti ini menarik perhatian ramai, keputusan rasmi tetap menjadi penentu segala-galanya. Apa yang lebih penting ialah JDT sendiri perlu terus memberi tumpuan kepada prestasi di atas padang. Sejak beberapa musim lalu, kelab dari Johor itu telah membuktikan bahawa mereka memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pasukan-pasukan terbaik di Asia tanpa perlu bergantung kepada nasib atau keputusan luar. JDT kini mempunyai skuad yang cukup mantap dengan gabungan pemain tempatan berkualiti, pemain warisan dan import berpengalaman. Pengalaman mereka beraksi dalam AFC Champions League Elite juga semakin mematangkan pasukan untuk menghadapi tekanan di peringkat tertinggi. Sekiranya peluang ke suku akhir benar-benar hadir, sama ada melalui keputusan di atas padang ataupun perkembangan luar seperti tindakan disiplin terhadap lawan, JDT tetap perlu bersedia sepenuhnya. Di peringkat 8 terbaik, setiap pasukan yang layak merupakan pencabar yang sangat kuat. Kelab-kelab dari Jepun, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar dan Emiria Arab Bersatu memiliki pemain bertaraf dunia serta pengalaman luas dalam kejohanan Asia. Oleh itu, JDT perlu memastikan mereka berada pada tahap terbaik sekiranya mahu melangkah lebih jauh. Ramai pemerhati berpendapat bahawa pencapaian ke suku akhir sudah menjadi satu kejayaan besar buat bola sepak Malaysia. Namun bagi JDT, sasaran mereka mungkin lebih tinggi. Kelab ini sentiasa menunjukkan keinginan untuk mencipta sejarah baharu dan bersaing dengan gergasi Asia. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, JDT telah melabur besar dalam pembangunan infrastruktur, akademi, sains sukan dan pengambilan pemain berkualiti. Semua usaha tersebut dilakukan bagi memastikan mereka mampu bersaing secara konsisten di pentas antarabangsa. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, jurang antara JDT dan kelab-kelab besar Asia semakin mengecil. Walaupun masih terdapat perbezaan dari segi pengalaman dan kekuatan kewangan, JDT kini bukan lagi pasukan yang mudah dipandang rendah. Penyokong juga memainkan peranan penting dalam perjalanan pasukan. Sokongan padu yang diberikan sama ada di Stadium Sultan Ibrahim maupun melalui media sosial sentiasa menjadi pembakar semangat kepada para pemain. Sekiranya JDT benar-benar mara ke kelompok 8 terbaik, ia bukan sahaja memberikan kebanggaan kepada penyokong Johor, malah kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Kejayaan seperti ini mampu meningkatkan imej Liga Super Malaysia di mata dunia. Selain itu, pencapaian cemerlang JDT juga boleh memberi kesan positif kepada ranking kelab dan ranking negara dalam pertandingan AFC. Semakin jauh sesebuah kelab mara, semakin besar mata yang boleh dikutip untuk membantu kedudukan bola sepak Malaysia di Asia. Perkembangan seperti ini turut memberi motivasi kepada kelab-kelab tempatan lain untuk meningkatkan tahap pengurusan dan prestasi mereka. Persaingan sihat akan membantu meningkatkan kualiti keseluruhan liga domestik.
Walaupun khabar mengenai kemungkinan Buriram United digantung menjadi topik hangat, hakikatnya semua pihak masih menunggu keputusan rasmi daripada AFC. Selagi tiada pengesahan, segala laporan perlu dianggap sebagai spekulasi yang belum disahkan. Bagi JDT, fokus utama pastinya kekal sama iaitu memastikan setiap pemain berada dalam keadaan terbaik, mengekalkan disiplin serta terus mempamerkan prestasi cemerlang apabila turun beraksi. Kejayaan sebenar tetap perlu dibuktikan di atas padang. Sekiranya AFC akhirnya mengumumkan keputusan yang memberi kelebihan kepada JDT, pasukan itu perlu menggunakan peluang tersebut sebaik mungkin. Peluang seperti ini tidak datang setiap musim dan boleh menjadi titik penting dalam sejarah kelab. Sebaliknya, jika Buriram United tidak dikenakan hukuman atau keputusan tidak memihak kepada JDT, mereka masih mempunyai kemampuan untuk membuktikan kekuatan melalui aksi sebenar. Itulah semangat yang sentiasa ditunjukkan oleh juara Malaysia itu. Apapun keputusan yang bakal diumumkan nanti, satu perkara yang pasti ialah perhatian seluruh peminat bola sepak Asia kini tertumpu kepada perkembangan kes ini. Semua ingin mengetahui sama ada AFC akan mengambil tindakan tegas atau membenarkan Buriram United meneruskan saingan seperti biasa. Sehingga pengumuman rasmi dibuat, penyokong disarankan mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan mengelakkan penyebaran berita yang belum disahkan. Dalam dunia bola sepak moden, khabar angin sering tersebar dengan pantas, namun hanya kenyataan rasmi daripada AFC yang boleh dijadikan rujukan utama. Sekiranya peluang itu benar-benar memihak kepada JDT, ia bakal menjadi satu lagi detik bersejarah dalam perjalanan kelab untuk mengejar impian menjadi antara kuasa besar bola sepak Asia. Kini, semua mata tertumpu kepada AFC, sementara penyokong JDT terus berharap berita yang berlegar ketika ini akan membawa khabar gembira buat wakil kebanggaan Malaysia itu.